Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita cuba tengok teknik BBMA yang mana kita cuba try tengok dialog dulu. Okey, kalau dialog ni dialog group ni. Okey, kalau kita perhatikan lah untuk H4 dia ada buat momentum kat sini. Dia mengesahkan re-entry untuk weekly time frame. Dia memvalidkan re-entry untuk time frame besar lah. Cuma apa yang kita nak perhatikan sekarang, 4 hour ni dia ada re-entry. Kita tengok 1 hour. 1 hour kita ini zone BBMR, zone BBMR, MHV. Kemungkinan dia buat MHV kat sini. MHV market dalam volume, mungkin dia rebound pada 550. Tengok macam mana lah. Dan untuk confirmation kita kena tengok M15 ni sebenarnya dia kena breakout dulu. Okey, dia kena breakout dulu. Dia kena breakout dulu atas ni. Candle hijau, breakout dulu. Apa BB ni untuk dia meneruskan kenaikan lah. Okey, itu untuk dialog lah. Kalau untuk Petronas Chemical, okay, kita tengok kita cuba nak mengenali counter Petronas lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, Petronas Chemical ni ada buat ni momentum kat sini lah. Lepas tu dia naik, dia buat momentum lagi, dan dia buat MHB kat sini. Kami BB MHB kat sini. Apabila dia buat MHB kat sini, kita tengok time frame 15 untuk confirmation. Okey, apabila dia buat MHB dan dia breakout ni, buat momentum ni, insyaAllah dia akan naik. Ni pendapat saya masih lagi bullish lah. Masih lagi bullish untuk Petronas Chemical, dan dia untuk dialog lagi. Untuk dialog pun masih bullish lagi. Itu saja untuk teknik BBMA. Untuk 31 bulan 3 lah. Terima kasih. Assalamualaikum.